Okey, so kita nak kamilkan X darab ln X kuasa 2. Okey, so untuk soalan ni kita kena guna integration by part. Okey, so untuk guna integration by part, first kali kita kena factorize dulu. Okey, dia mestilah hasil darab dua benda. Okey, X ln X kuasa 2 tu apa darab apa, kita kena kenal pasti dulu. Okey, so sini kalau tengok dia macam ada tiga benda lah sebenarnya. Ln X ln X square ni, dia adalah X, okay, darab ln X darab ln X. So macam ada tiga benda kan, tapi dalam ni sebenarnya boleh pecah dua lah. Dia adalah X darab dengan ln X kuasa 2. Okay, cuma jangan keliru lah, yang ni dua ni tak boleh bawa ke depan. Yang ni dia kekal macam ni lah, ln X kuasa 2. So dia adalah hasil darab antara X dengan ln X, okay, kuasa 2. Okay, semua ni lah dia dua benda ni kita anggap sebagai satu benda. Okay, so kemudian kita akan kenal pasti X ni sejenis apa. So X ni adalah sejenis polinomial, okay, dan ln X kuasa 2 ni adalah logarithm. Okay, kemudian bila kita dah kenal pasti, so kita boleh pergi ke langkah berikutnya adalah kita nak pilih U dan dV. So untuk pilih U, kita guna petua LPAT ataupun LOPAT. So kita tengok ranking dia lah antara P dengan L. Okay, yang paling tinggi sekali ranking dia adalah L. So maksudnya U kita adalah ln X kuasa 2. Okay, jadi maksudnya dV adalah X dx. Okay, kemudian kita akan differentiate U. Yang ini kalau nak differentiate kena pakai chain rule. Jadi sini saya guna formula je lah. So du dx, okay, dia sama juga dengan ln x, okay, tu ln x kuasa 2. Kemudian darab dengan differentiate ln x tu dapat 1 over x. Okay, dan untuk dv kita akan integrate. So integrate dv jadi v, integrate x jadi x kuasa 2 per 2. Okay, so kemudian kita masukkan ke dalam formula. So formula dia adalah, okay, ini soalan X darab dengan ln X kuasa 2 dx sama juga dengan U darab V tolak integrate V du. So U adalah ln X kuasa 2 darab dengan V adalah X kuasa 2 per 2 tolak integrate V adalah X kuasa 2 per 2, okay, darab dengan 2 ln X darab 1 per X. Okay, sini sepatutnya saya pindahkan lah. Sepatutnya macam ni. Jadi 2 ln X times 1 over X dx. Kita nak du je. So du sama dengan, dah kena ada dx lah. Ok, so yang depan ni dah siap. Kita boleh simplify je jadi X kuasa 2 per 2 ln X kuasa 2. Ok, so bahagian ni kita boleh pemudahkan dulu. Ok, X kuasa 2 dengan 1 per X ni boleh cancel 1. So dia tinggal X. So 2 dengan 2 pun cancel. Ok, so apa yang tinggal dalam ni adalah X darab dengan ln X dx. Ok, so bahagian belakang ni kita kena integrate sekali lagi. Yang ini nak integrate kena guna by part. So kena pakai by part sekali lagi lah. Ok, so untuk by part samalah. So saya consider bahagian yang itu sahaja. Ok, integrate X ln X. So samalah proses dia, kena factorize dulu. Kita kena pasti dia adalah hasil darab antara X dengan ln X. Okay, kemudian X ni adalah sejenis polinomial, L sejenis logarithm. So kalau kita pilih, gunakan rule LOPAT untuk pilih U dan dV. Okay, so obviously ln lah akan jadi U. So ln X become U dan dV adalah X. Dan jangan lupa juga bawa turun sekali dx. Okay, so untuk U kita differentiate. So du dx sama dengan 1 over X, 1 per X. Jadi du sama dengan 1 per X dx. Ok, kemudian untuk dv ni kita integrate. So integrate dia akan jadi V dan X ni akan jadi X kuasa 2 per 2. Ok,
Okay, so masukkan dalam formula. So formula dia adalah U dV. Ni saya terus masuk je. So dia akan jadi ln X darab dengan X kuasa 2 per 2 tolak integrate V darab dengan du. So V adalah X kuasa 2 per 2 darab dengan 1 per X dx. Okay, so yang depan ni dah selesai, boleh pemudahkan je. Jadi X kuasa 2 per 2 ln X. Yang ini saya boleh cancel 1X. So dia jadi X. Okay, 1 per 2 saya keluarkan lah. 1/2. So dalam ni dia tinggal X sahajalah. Okay, tinggal X. Okay, so kalau kita integrate X. Okay, last part kita akan integrate X. So dia akan jadi, okay, 1 per 2 ni salin balik. So X kalau integrate jadi X kuasa 2 per 2. Okay, tambah C. Okay, so kalau saya pemudahkan, dia akan jadi X kuasa 2 per 2 ln X tolak X kuasa 2 per 4 tambah C. Okay, so jawapan ni kita kena masukkan balik ke dalam yang di atas ni. Sebab yang kita buat tadi ni adalah bahagian ni. Okay, bahagian yang ini. So jawapan untuk bahagian yang itu adalah yang ini. So kita kena masukkan balik jawapan ni ke dalam jawapan tadi. Okay, so saya salin balik lah yang ni. Okay, so bahagian belakang ni kita replace dengan jawapan tadi. So hati-hatilah sebab depan ni ada negatif. So kita letak kurungan besar dulu. So dia X kuasa 2 per 2 ln X tolak X kuasa 2 per 4. Okay, plus C tu kita letak kat luar je. Okay, plus C. So kalau kita darab masuk negatif, jawapan akhir dia akan jadi X kuasa 2 per 2 ln X kuasa 2 tolak, okay, X kuasa 2 per 2 ln X. Okay, negatif darab masuk ke dalam. So dia akan jadi positif X kuasa 2 per 4. Okay, dan jangan lupa untuk tambah C.